Untuk meneruskan agenda kita pada pagi ini, majlis mempersilakan AJK Disiplin dan Protokol untuk menyampaikan taklimat disiplin dan protokol. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai disiplin protokol seminar pada penting 2009. Maksudnya peraturan pemakaian lelaki belum memakai baju kerja dan berkasut. Perempuan hendaknya memakai baju kurung dan jubah. Bukan jubah atau jubah. Kehadiran dalam dewan serta diminta berada di dalam dewan 10 minit sebelum acara dimulakan. Maksudnya setiap kali lepas ada rehat solat dan makan dulu 10 minit sebelum majlis bermula kena ada dalam dewan. Peraturan keluar dewan, peserta diminta meninggalkan dewan dalam keadaan senyap dan teratur. Perlu minta kebenaran berceramah keluarga. Kalau nak ke tandas ikhwan ada di sebelah sana. Akhwat bertanya. Anda ada yang bertanya. Maka para peserta tidak digunakan keluar daripada majlis melainkan pada waktu rehat atau atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Peraturan dan adab semasa berada di dalam dewan. Peserta diminta mematikan telefon bimbit atau menukarkan pada mode silent panjang majlis berlangsung. Dia boleh tukarkan dan para peserta diminta agar tidak membuat bising bagi menghormati majlis. Peserta boleh mendapatkan bantuan daripada AJK atau urusan majlis bertugas. Sebenarnya mengalami sebarang masalah. AJK boleh kena pasti dia orang ni ada pakai name tag. Lepas tu peraturan masa makan. Baca bismillah. Kemudian lepas makan tu sampah dah dibuang di dalam plastik sampah yang telah disediakan. Menjaga kebersihan tempat makan. Okay, lepas tu yang lain-lain takluk kepada perubahan dan bicara unit protokol dan disiplin saya. Okay, lepas tu mengenai disiplinnya, pertama 7 pagi ke 8 pagi peserta 8 hingga 8 itu taklimat disiplin dan protokol. Okay, yang pertama akan dimulakan dengan tasdirah sampai pukul 8.45. 8.10 sampai 8.45 tasdirah. Kemudian majlis perasmian seminar ibadat sakit yang akan dirasmikan oleh pegawai JPMK sampai pukul 9.30. Jadi pukul 9.30 kita akan start terus dengan kerja pertama. Kerja kedua bermula pada pukul 10.30 pagi. Tamat pada pukul 12.30. 12.30 adalah solat dan makan. Waktu bila masuk dewan 10 minit sebelum pukul 12.30. Okay, starting kita kerja ketiga pukul 12.30 sampai pukul 1.30. Okay, yang masa rehat solat dan makan dulu, ikhwan dan akhwat boleh solat di masjid dekat dengan jalan Masjid Ramadan Street, Masjid Jalan Ramadan. Nak perginya mudah saja, keluar dewan ni di kanan ada lorong, pergi straight masuk jalan pasar ni, ke kiri jalan dalam 5 minit sampai masjid. Tahu tak? Tahu nanti ikut ramai orang tak. Okey, lepas tu kereta yang ketiga pukul 12.30, 1.30, 2.30, kereta kerja keempat. Itu ada rehat solat dan makan lagi. Lepas tu kita kerja kelima bermula pada jam 3 suku petang hingga 4 suku petang. Kemudian majlis menutup dan bersurai. Okey, biasanya saya serahkan kepada terima kasih diucapkan kepada kedua unit disiplin dan protokol atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan tazkirah yang bertajuk Memimpin Ibadat, Peranan Pengamal Perubatan yang akan disampaikan oleh Ustaz
Ustaz Ishak bin Osman, Pengarah Mara Timur Tengah. Dengan ini majlis mempersilakan Saudara Afiq bin Abdul Aziz selaku pengarah program untuk mengiringi Ustaz Ishak bin Osman. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد. Yang saya muliakan saudara pengurusi majlis, untuk Fakhruddin, saudara pengarah seminar ibadah pesakit, Saudara Afiq dan barisan ahli kuasa, peserta putra putri, ikhwah akhwat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur kita hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama menjayakan program pada pagi ini. Pada peserta yang dapat hadir sebenarnya merupakan orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak kita sendiri. Kemahuan yang tinggi dan kalangan saudara dan anak sekalian diperkenankan Allah pada pagi ini untuk bersama di dewan. Sedangkan ramai juga lagi yang berada di atas katil-katil di rumah masing-masing. Bagi pelajar akhwat, syabas, nampak memenuhi hampir 2 ruang penuh semua. Ikhwah, tahniah yang berjaya untuk tamu pada ini. Saya diberi tugas untuk mendahului program pagi ini dengan sedikit perbincangan atau peringatan memimpin yang disebutnya sebagai bagaimana memimpin ibadah untuk pesakit-pesakit yang kita rawat dan bagaimana peranan pengamal perubatan. Kalau kita sebut begini, saudara sekalian, apabila kita bercakap sakit, orang sakit ni demam panas pun boleh menyebabkan mati. Demam panas, jangan kita ingat ni demam panas je, tak apa. As-sabab yusabbibu al-maut, yang boleh menyebabkan mati ni, dia jadi sebab. Jadi oleh itu, apabila kita sebut orang sakit ni, dia apabila dia sakit, dia dah ingat mati.